Hari ni Abang Jubah pakai baju Puam. Korang mesti nak tahu kan Puam ni apa? Puam ni adalah Persatuan Usahawan Automotif Negeri Melaka. Abang Jubah salah seorang ahli untuk Persatuan Puam. Kenapa Abang Jubah pakai baju Puam hari ni? Sebab sahabat-sahabat Abang Jubah hari ni di Negeri Melaka, diorang ada program menghantar plug Puam kepada bengkel-bengkel yang baru menjadi ahli kepada Puam. Orang-orang Melaka yang nak join Puam, korang boleh DM Abang Jubah ataupun korang boleh DM pengurusi Puam terus. Itu satu cerita. Tapi yang benarnya, Abang Jubah nak jawab soalan dekat TikTok ni. Dia tanya, abang, kereta saya kena langgar. Tapi kereta tu tak ada insurans, tak ada road tax. Macam mana? Kalau yang melanggar korang, tak ada road tax dan insurans, apa yang korang boleh buat adalah, korang hanya boleh membuat tuntutan ke atas insurans sendiri sahaja. Tapi, kalau korang tak ada insurans, korang kena keluarkan duit korang sendiri dan buat secara cash repair. Tak tahu bengkel mana nak cari untuk buat cash repair, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.